Assalamualaikum. Hai semua. Lama dah teringin nak makan nasi lemak pandan. Alhamdulillah. Berhasil dan cantik kejadian nasinya kan. Nampak tu sebutir-sebutir. Peroi. Bila makan pun lembut je nasi. Untuk nasi lemak pandan ni, ianya berbeza sedikit dengan nasi lemak yang biasa tu. Kerana warna hijaunya yang menarik dan mengancam gitu kan. Bau pandannya pun harum semerbak. Umi padankan nasi lemak pandan ni bersama dengan ayam goreng berempah ala-ala kedai mamak ni. Bersama dengan sambal tumis bilis yang cukup sedap. Hai, memang padu sungguh rasanya. Bertambah-tambah anak-anak makan. Nak tahu cara buat nasi lemak pandan ni? Jom ikut Umi ke dapur. Langkah pertama, Umi rendam dahulu beras. Umi guna beras basmati brand Sunflower. Umi memang suka gunakan beras basmati brand yang satu ni. Kalau anda nak beli, boleh tengok tu contoh packaging di bahagian bawah Umi dah sertakan. Rendam seketika beras ni lebih kurang 30 minit. Tujuan kita rendam dahulu beras ni supaya hasil nasi lemak nanti panjang-panjang gitu. Ekstra panjang dan lembut je. Okey, sementara tunggu beras direndam, jom kita persiapkan air pandan. Di sini Umi gunakan lebih kurang 12 helai daun pandan. Kalau boleh gunakan daun pandan yang berwarna hijau gelap, daun pandan tua ni. Tambahkan air yang mencukupi. Air tu agak-agak je lah. Umi tak sukat pun. Agak-agak boleh dikisar gitu. Anda kisar daun-daun pandan ni hingga betul-betul halus. Bagi mendapatkan jus pandan yang cantik warnanya, nasi lemak kita pun nanti cantik je hijaunya. Gunakan daun pandan tua yang berwarna hijau gelap ni. Okey, dah siap kisar halus. Anda tapiskan. Bagi buang serdak daun pandan tu, dapatkan jus pati pandannya sahaja. Nampak tu air pandannya pekat hijau gelap, cantik sangat kan? Kemudian beras yang telah kita rendam tadi anda basuh bersih. Umi masukkan dalam pressure cooker siap-siap. Kalau tak ada beras basmati, anda boleh je gantikan dengan beras biasa. Kemudian gunakan pot yang sama kita sukat beras untuk sukat bahan-bahan cecair. Di sini Umi masukkan 4 cawan santan sederhana pekat. Kalau boleh gunakan santan yang fresh ya. Barulah sedap berlemak je rasa nasi. Dan jika anda gunakan santan kotak ni pekat sedikit kan? Anda kena tambahkan air. Agak-agak dah sederhana pekat tu, barulah anda sukat dapatkan 4 cawan penuh. Kemudian gunakan pot yang sama. Sukat jus pati pandan tadi, dapatkan 2 cawan penuh. Kiranya untuk 4 pot beras bersamaan dengan 6 cawan cecair. Umi guna 4 cawan santan sederhana pekat dan 2 cawan jus pati pandan. InsyaAllah jika anda gunakan sukatan yang sama macam Umi, hasil nasi akan menjadi elok, cantik je masaknya. Kemudian ketuk bagi hancur sedikit 2 batang serai, hiriskan 2 inci halia, bagi halus gitu. Kemudian mayang halus setengah biji bawang besar. Bagi naik rasa dan aroma wangi. Kemudian masukkan setengah sudu kecil biji halba. Untuk menaikkan lagi seri warna hijau pada nasi lemak pandan ni, masukkan sedikit sahaja pewarna hijau apple. Sambil tu digaul sebati. Pewarna tu hati-hati, jangan diletak terlalu banyak, nanti terlalu terang sangat. Takut pula orang nak makan. Untuk menaikkan rasa lemak pada nasi, tambahkan 1 sudu kecil garam. Dah masuk je garam ni, anda gaulkan sekejap bagi sebati. Bagi garam tu larut sedikit. Kemudian cuba rasa. Kalau tak cukup rasa kan macam masin sedikit tu, anda boleh tambah adjust. Bagi rasalah berlemaknya tu kan, lemak-lemak masin gitu. Agak-agak dah ngam berasa, barulah akhir sekali masukkan lebih kurang 3 sudu besar minyak masak. Kalau anda gunakan santan segar ni, minyak tu tak perlu banyak. Sebab santan segar bila dimasak akan mengeluarkan minyaknya tersendiri. Jika gunakan santan kotak, mungkin kuantiti minyak tu kena lebihkan sedikit.
Minyak ni membantu untuk melembutkan nasi dan juga nasi kita lepas digembur nanti akan perui cantik je sebutir-sebutir. Semua bahan dah masuk. Jangan lupa masukkan juga dalam 5 ke 6 ketul gula batu untuk kilatkan nasi. Okey, kemudian masak seperti biasa dalam pressure cooker. Umi setting function rice. Lebih kurang 12 minit je nasi dah siap masak. Bunyi je beep, anda riliskan pressure hingga betul-betul habis, barulah dibuka. Kemudian waktu masih panas-panas lagi, anda kena gemburkan nasi tu perlahan-lahan. Nampak tak hasil nasi lemak pandan Umi ni? Masya Allah, nampak cantik sangat. Bau aromanya tu memang semerbak. Untuk elakkan nasi anda tu patah, anda kena gemburkan sewaktu nasi masih panas-panas lagi. Masya Allah, hasil nasi nampak berderai cantik, elok sebutir-sebutir gitu kan. Alhamdulillah, menjadi elok dan sedap sangat rasanya. Jadi anda kena ikut tips-tips yang telah pun Umi kongsikan di sepanjang video tadi, serta apa bahan rahsia yang Umi masukkan untuk mencantikkan nasi, bagi sebutir-sebutir, perui dan juga untuk kilatkan nasi kita. Semuanya Umi dah share kan. Makan pula dengan ayam goreng berempah serta sambal tumis yang padu ni. Kedua-dua resipi ni Umi dah sertakan di ruangan description. Anda tekan je link tersebut untuk resipi penuh. Sekian saja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.